Lelaki ini mengaku sebagai Nabi Nuh dan ramai yang ikut. Bahkan berbondong-bondong orang nak menaiki kapal yang dia bina. Hanya disebabkan dia kata dunia ni akan kiamat dan terjadinya banjir yang besar. Dia dah siapkan kapal yang besar dan pada waktu yang sama terjadinya banjir di kawasan tersebut. Kata-kata itu dipercayai dan ditakuti oleh orang yang berada di sekitarnya. Siapa dia dan betul ke apa yang dia cakap tu? Kita akan bongkar dan share dalam video kali ini. Jadi tengok video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, apa khabar? Semoga sehat selalu dan dipermudahkan dalam segala urusan. Sahabat semua, baru-baru ini beredar dekat media sosial seorang lelaki yang dianggap sebagai utusan Tuhan. Dia digelar dan dipanggil sebagai Ebo Noah, yang namanya disandarkan kepada Nabi Nuh ataupun Noah untuk sebutan belah Eropah. Lelaki ini berada di Ghana dan dia mengatakan akan berlakunya kiamat disebabkan dia dah banyak beribadah dan dapat message daripada Tuhan. Still, let me catch you say your friend Ebo Noah. God reveals to redeem. I have prayed, I have fasted, I have donated, and I have built. And through my prayers, I got another vision. And in the vision, when you look at the number of people coming all over the country, all over the world into the ark, the expansion of the ark couldn't contain them. So I shared my vision to some great men of God who also interceded with me. After the intercession, God has given us some time to build more arks. Sahabat semua, lelaki ini juga diangkat oleh masyarakat di sana dan disambut dengan baik. Saya tak tahu apa kelebihan yang dia ada, tapi masyarakat Ghana sanjung dia. Mungkin juga disebabkan pakaiannya ataupun pola fikir masyarakat di sana lebih kurang begitu. Sahabat semua, daripada ucapan lelaki Ebo Noah ni, dia memberitahu akan terjadinya banjir besar sehingga memberi kerosakan yang besar, dan itu akan berlaku pada tarikh 25 hari bulan Disember tahun 2025, iaitu pada hari orang Kristian menyambut Christmas. Tunggu sebelum 25 Desember tu terjadinya hujan yang lebat dan berlakunya banjir. Dan pada ketika itulah ramai yang mula percaya dan mengatakan yang dia ni betul, dan ada pula yang ikut Ebo Noah ni untuk selamatkan diri. Yelah kan, kalau benda tu betul-betul berlaku macam mana? Lebih kurang macam itulah pemikiran mereka. Dan hari semakin hari, akhirnya tibalah 25 Desember baru-baru ini. Banjir dah ada berlaku, tapi kiamat tak kunjung tiba. Tunggu lagi sampai 26 Desember dan tak ada juga. Sampailah 27 Desember ni masih juga tak ada. Semua orang pun kena kelentong. Banjir besar yang dikatakan boleh menenggelamkan bandar itu tak juga kunjung tiba. Yang berlaku hanyalah hujan lebat disebabkan musim tengkujuh, dan ya, banjir itu berlaku hampir di kebanyakan negara. Kalau di Nusantara ni dekat Thailand, Indonesia, Malaysia kena, dan negara-negara luar pun ada juga kena. Bahasa mudahnya, hujung tahun ni memang akan berlakunya banjir di beberapa negara. Sahabat semua, lelaki ini dikatakan beragama Islam disebabkan kawasan kediaman dan juga tempat dia menyebarkan dakwah itu majoritinya beragama Islam. Tapi saya tak dapat pastikan agama sebenarnya. Boleh jadi juga ajaran sesat yang dia buat sendiri. Sahabat semua, kiamat ni satu kejadian kehancuran yang kita sebagai orang awam ni tidak akan tahu bila ia berlaku. Kita juga tidak tahu tahun berapa, masa, bila waktunya. Tapi apa yang disebutkan dalam Islam hanyalah ia berlaku pada hari Jumaat. Selebihnya memang kita tidak akan pernah tahu kerana ia rahsia Allah Subhanahu Wa Taala, dan perkara ini akan ditanya oleh generasi silih berganti generasi sampailah kepada generasi kita ni. Maka Allah jawab di dalam Al-Quran dalam surah Al-A'raf 187, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang hari kiamat, bilakah masa datangnya? Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan mengenainya hanyalah ada di sisi Tuhanku. Tidak ada siapapun yang dapat menerangkan kedatangannya pada waktunya melainkan Dia Allah. Huru-hara hari kiamat itu amatlah berat menggurunkan makhluk-makhluk yang ada di langit dan juga di bumi. La ta'tikum illa baghtah. Ia tidak akan datang kepada kamu melainkan secara mengejut. Mereka bertanya kepadamu seolah-olah engkau sedia mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan mengenai hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Sahabat semua, ayat ini Allah dah jawabkan 1400 tahun yang lalu. Dan
persoalan mengenai kiamat ni akan terus ditanya dan ditanya lagi walaupun selepas generasi kita sekarang ni. Dan juga akan keluarlah ajaran-ajaran sesat yang mendakwa mereka tahu bila kiamat berlaku dan cara menyelamatkan diri daripada kiamat. Sahabat semua, kiamat ni bukannya cuti umum tau, bukannya banjir biasa-biasa, tapi ia adalah kehancuran dunia ni dan tidak ada cara pun untuk kita terlepas dan terselamat bila kiamat berlaku. Bumi ni digoncang tau dan ia berlaku dengan sangat-sangat dahsyat sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban yang berat. Dalam ayat yang lain pula ialah, ingatlah pada hari ketika bumi dan gunung ganang bergoncang hebat dan gunung-gunung menjadi seperti pasir yang berterbangan. Allahu Akbar. Gempa bumi sikit je pun dah hancur banyak benda. Manusia dah tak tentu arah. Itu baru gempa tau. Bumi baru gegar sikit je. Cuba bayangkan kalau bumi ni digoncang dengan kuat, gunung ganang tu berterbangan seperti pasir. Hancur dunia ni. Dan betapa dahsyatnya hari itu. Kita nak bayang pun jadi seram. Jadinya sahabat semua, hari kiamat ni kita tak tahu pun bila ia berlaku. Hanyalah Allah yang maha mengetahui. Dan juga kiamat ni akan datang secara tiba-tiba saat manusia leka dan dibuai kesenangan dunia. Tetapi meskipun begitu, baginda Nabi SAW dah pun memberitahu kepada kita tanda-tanda kiamat itu semakin dekat dengan berlakunya beberapa perkara. Tanda-tanda kiamat ni ada dua. Satu tanda-tanda kecil dan juga satu tanda-tanda yang besar. Tanda kiamat kecil berdasarkan hadis Nabi SAW yang pertama ialah penaklukan Baitul Maqdis. Sebagaimana Rasulullah bersabda, aku menghitung 6 perkara menjelang hari kiamat. Baginda menyebutkan salah satu di antaranya ialah penaklukan Baitul Maqdis. Yang kedua, zina berleluasa. Sebagaimana hadis Nabi SAW, dan tinggallah manusia-manusia yang buruk yang sesuka hatinya melakukan persetubuhan seperti kedai. Maka pada zaman mereka inilah kiamat akan datang. Yang ketiga, alat-alat muzik menjadi kebanggaan dan juga digilai. Pada akhir zaman akan terjadinya tanah runtuh, rusuhan dan perubahan pada muka. Ada yang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bila hal itu terjadi? Baginda menjawab, apabila telah bermaharajalela muzik, bunyi-bunyian dan ramainya penyanyi-penyanyi wanita. Yang keempat, menghias masjid dan juga membanggakannya. Bagaimana sabda Rasulullah, di antara tanda-tanda telah dekatnya kiamat ialah manusia bermegah-megah dalam mendirikan masjid. Yang kelima pula ialah munculnya kekejian. Sebagaimana sabda Rasulullah, tidak akan datang kiamat sehingga banyak perbuatan dan perkataan keji, memutuskan hubungan silaturahim dan bersikap yang buruk dengan jiran. Yang seterusnya, ramai orang soleh meninggal dunia. Sebagaimana sabda Nabi, tidak akan datang hari kiamat sehingga Allah mengambil orang-orang yang baik dan ahli agama di muka bumi. Maka tiada yang tinggal padanya kecuali orang-orang yang hina dan buruk, yang tidak mengetahui yang makruh dan juga tidak mengingkari kemungkaran. Yang seterusnya, orang hina mendapat kedudukan terhormat. Sebagaimana sabda baginda Nabi, di antara tanda-tanda semakin dekatnya kiamat ialah dunia akan dikuasai oleh Luka bin Luka, orang yang bodoh dan hina. Maka orang yang paling baik ketika itu ialah orang yang beriman, yang diapit oleh dua orang mulia. Seterusnya juga mengucap salam hanya kepada orang yang dikenali sahaja. Bagaimana sabda Nabi, sesungguhnya di antara tanda-tanda telah dekatnya hari kiamat ialah manusia tidak mahu mengucapkan salam kepada orang lain kecuali yang dikenalinya sahaja. Seterusnya, ramai wanita berpakaian tetapi hakikatnya telanjang. Bagaimana sabda Rasulullah SAW, di antara tanda-tanda telah dekatnya hari kiamat ialah akan munculnya pakaian-pakaian wanita dan apabila mereka memakainya seperti telanjang. Yang terakhir ialah bulan sabit kelihatan besar. Sebagaimana sabda Nabi, di antara tanda-tanda telah dekatnya hari kiamat ialah membesarnya bulan sabit. Juga banyak dusta dan tidak tepat dalam menyampaikan berita. Sebagaimana sabda baginda Nabi, pada akhir zaman akan muncul pembohong-pembohong besar yang datang kepadamu dengan membawa berita-berita yang belum pernah kamu dengar dan belum pernah didengar oleh ibu bapa kamu sebelumnya. Kerana itu jauhkanlah dirimu daripada mereka agar mereka tidak menyesatkanmu dan memfitnahmu. Seterusnya, banyak saksi palsu dan menyimpan kesaksian yang benar. Sebagaimana sabda Nabi SAW, sesungguhnya sebelum datangnya hari kiamat akan banyak kesaksian palsu dan disembunyikan kesaksian yang benar. Seterusnya juga negara Arab menjadi padang rumput dan sungai. Sebagaimana sabda Nabi SAW, tidak akan datang hari kiamat sehingga negara Arab kembali menjadi padang rumput dan sungai-sungai. Sahabat semua, kebanyakannya tanda-tanda kecil ini dah pun banyak berlaku. Dan juga ini ialah 10 tanda kiamat yang besar. Yang pertama ialah dukhan, iaitu asap. Seluruh dunia ni diselubungi
kabut tebal selama 40 hari. Yang kedua, Dajjal muncul, iaitu pemuda buta sebelah matanya yang membawa fitnah besar dan kekuasaannya luar biasa. Yang ketiga, Dabbah, iaitu binatang melata, binatang yang boleh berbicara dengan manusia dan juga menandai orang beriman dan juga orang kafir. Seterusnya, matahari terbit daripada barat, tanda penutup pintu taubat. Keimanan selepas ini tidak lagi diterima. Seterusnya juga Ya'juj dan Ma'juj, dua kaum perosak yang akan keluar daripada kurungan dan membuat kerosakan. Juga Nabi Isa AS turun ke bumi untuk membunuh Dajjal, menghancurkan salib dan juga menegakkan keadilan. Juga terjadinya gerhana di timur, barat dan juga jazirah Arab. Juga api daripada Yaman mengiringi manusia ke padang mahsyar. Dan juga Imam Mahdi muncul sebagai pemimpin perang akhir zaman memerangi Dajjal. Yang terakhir, angin lembut mematikan, angin yang mengambil semua nyawa orang beriman selepas tanda-tanda lain berlaku. Jadi ya sahabat semua, selepas semua tanda yang kecil dan juga tanda yang besar itu berlaku, barulah kiamat akan berlaku. Jadi akhirnya sahabat semua, sama-samalah kita perbaiki diri dan juga tingkatkan amal soleh. Sediakan bekal banyak-banyak untuk menghuni di alam abadi, iaitu di alam akhirat sana. Jadi kita yang bijak ni tak akan mudah terikut dengan bermacam-macam ajaran yang menyeleweng. Sama-sama kita kuatkan iman dan banyakkan berdoa agar terhindar daripada perkara-perkara yang luar biasa. Jadi cukup sekedar itu sahaja. Jika video ini bermanfaat, share, komen dan juga like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.